Jadi camping ya? Ha? Jadi camping? InsyaAllah, insyaAllah. InsyaAllah. Ha? InsyaAllah. InsyaAllah ha? Petang ni saya bawa rumah saya keluar, saya rasuah sikit. Ha? Oh, beli jiwa lah, beli jiwa lah. Kan? Kau bagus tak? Nak makan apa, nak beli apa saya dah. Kau, tolong bagi tip dekat orang sebelah. Syah, bagi tip kat orang sebelah je. Sini tu boleh. Ha? Ahad Isnin boleh? Ahad Isnin macam mana pula ni? Ha, Isnin eh? Pergi Ahad balik Isnin. Boleh? Isnin? Pergi dengan Pak Wan. Ha? Pergi dengan Pak Wan. Okey lah, Pak Wan. Okey, Assalamualaikum sahabat-sahabat. Okey, kita jumpa lagi. Kita ada ride sekarang ni. Kita ada ride bersama Mustaqim Bikers ke chalet Pak Hashim. Okey, kita ride Encamp. Aku rasa dah kali ke-3 ke-4 lah kita ride Encamp bersama Mustaqim Bikers ni. Okey, tapi sekejap lagi dalam 12.30 kita akan buka. Kita RV di Roti Canai 3 Beranak ataupun warung 3 Beranak Sarjana Utama Sungai Buloh ha. Okey. Alright, kita tunggu seorang lagi kawan kita tak sampai lagi Batrong. Okey. Lepas tu dia sampai kita akan gerak. Kita ada 7 rider. Hari ni jalan 5, besok akan jalan 2. Okey. Okey, kita take 5. Abadin kata apa? Take sugar intake. Sugar intake. Okey, kita sugar intake dulu, relax, kena satu gerai warung dekat on the way ke Sungai Koyan. Kat Ceruk. Di sungai. Kita tengok apa menu ada. Okey, let's go. Dah jangan banyak. Gua bincang. Itu antara bila konsum sugar lebih ya? Kek akan jadi hypo. Abang. Kau kena faham. Jauh lagi perjalanan. So jumlah sugar setiap 0.01 ml darah kena 3 sudu. Kena faham. Orang tu nak kan? Oh, baju merah, baju batik. Hei, adik. Terima kasih lah kawan. Kenapa Cik? Main sini. Lemas. Tapi dah. Dah ambil dah? Biar rider. Tak makan apa lah? Mi kari special. Kari special? Ya. Apa dia bu? Apa dia? Ayam goreng. Ayam goreng? Macam ayam KFC ya. Terus makan apa sama? Sama. Mat? Ini rojak apa? Rojak apa? Chicken rojak. Serius tak? Serius tak? Sama kacang macam raya punya sambal. Air. Oh, air sampai Sampai. Sampai ke mana? Sampai. Sugar intake lah? Sugar intake. Tengok. Elio kena keluar dah ni. Amin saya ambil dia.
Alhamdulillah sahabat, kita dah sampai di Latar Senlui Chalet Pak Hashim. Tempat cantik lah. Cantik kemah. Tempat memang cun. Ya, sini ya. Toilet pun dekat. Ini toilet. Toilet. Oh, cantik. Oh, cantik ah. Buka ni Pak Hashim. Buka. Oh, dah Pak Hashim memang duduk sini lah. Lama dah. Dia tak satu tapak berapa Pak Hashim? RM20 je. RM20. Kalau chalet? 100. Chalet 100 lah. Okey lah. Oh, ada line lah sahabat. Okey. 5 orang boleh lah. Memang luas lah. RM100 berbaloi lah. Lantai buluh. Memang klasik. Cantik. Semalam. Okey, dia macam mana bayaran? Kita bayar dulu ke macam mana? Bayar dulu. Siap dulu baru bayar. Okey. Boleh. Okey Pak Hashim, kita ambil kat sini lah kot. Sekejap Adin. Ada nak tengok dia mandi kat atas tu, dia macam bahaya sikit lah. Kalau nak mandi, dinasihatkan ni kat bawah lah. Kan? Terus saya parking motosikal saya. Saya tengok keadaan jatuh cinta. Saya jatuh cinta. Jatuh cinta KM Saya jatuh cinta. Saya baik kita datang awal lah. Ya. Subhanallah. Cantik. Sungai dia pun cantik. Okey. Hai. Mus dah pakai fly sheet ke? Pakai plastik sekarang. Dia dah pakai fly sheet lah. Tengok pakai yang besar. Pakai yang besarnya. Dia nak bagi kawan-kawan tumpang. Baguslah. Alhamdulillah mau. Banyak pada lu. Mus, ni kemah unta mu? Bukan. Motor dah unta. Kemah bukan unta. Kemah biri-biri mah. Ini baru nelayan terbang. Nelayan terbang ah? Flying tadi ya. Udah tu pada depan tu. Kita pakai sepeda. Okey, Assalamualaikum sahabat, selamat pagi. Hari kedua kita di Latar Senlui Chalet Pak Hashim. Memang best lah. Suasana dia memang sejuk lah. Fresh, sangat fresh pagi-pagi ni. Dalam hutan. Okay. Best lah. Lama tak rasa suasana macam ni. Memang boleh aku recommend nampak main sini. Memang best lah. Cantik lah. Dia punya tempat cantik tu lah. Pagi ni kena kopi dulu kan.
Nak buat apa lah? Ha? Come on. Okey, pagi ni kita breakfast. Apa flavor apa kita? Kambing. Kambing? Ya, Pagi buat kambing? Buat kambing. Steady. Kita buat. Steady kambing. Ni guru content creator macam ni. Mana mancing kau ni? Aduh. Mancing kau ni? Mancing bau kambing. Mancing bau kambing eh? Oh, ingat mancing ni. Pagi ni breakfast kambing, brother. Kambing, sahabat. Pagi ni kita breakfast kambing. Gila lah puan. Nah, breakfast kambing oh. Macam cabu-cabu apa? Cabu-cabu apa? Mantap. Bukan satu dapur. Kambing oh. 4 dapur ah. 4 piston. 4 piston ni. Mantap. Okey ni. Buat. Try buat. Macam mana buat? Panas-panas gini. First kambing oh. Macam mana? Kalah Pak Mat. Kalah Pak Mat. Kalah. Nikmatnya. Terbayang Una. Terbayang Una. Oi. Melampau kau ni. Sedap gila. Mantap. Dah. Dia punya ramuan ni dah siap. Gravy semua. Sedap lah. Tak payah tambah apa-apa. Okey. Ha? Mantap ah. Lembut. Pasang bubu tak elok tengah hari kokak ada. Tuan Zek sampai ah. Zek sampai. Steady Zek. Memang mantap lah Zek. Memang kental lah Zek. Big brother. Adios. Assalamualaikum Zek. Sampai juga ya? Sampai. Oh mantap lah Zek. Kau memang tak mungkin janji lah Zek. Tunggu dah lapang pula lah. Gila lah duduk sana je nak makan je. Mampu lah. Ha? Apa bro? Gila lah duduk sana je nak makan tak kerja. Makan nasi pula. Masak nasi pula kita. Main. Masak sardin. Ni apa? Kambing tu lah. Kambing tu habis eh? Kambing ada sebungkus lagi tu. Habis. Fresh ni ah. Baru ambil tu dia. Wah, rehat lah. Memang hari-hari kerja macam ni? Kerja lah ni. Oh, ni semua keluarga Pak Hashim lah. Oh, okey. Oh, menantu anak dia semua kerja sekali lah. Okey, semua kerja kemas-kemas lah. Rajin adik. Oh, mentang-mentang dia nak masuk. Oh, rajin lah. Awak nama apa? Nama apa?
Mat. Rajin lah kau Mat. Tak siap kita. Ngada-ngada lah dia. Motor ni motor ngada-ngada tu. Ngada-ngada eh? Ngada. Macam-macam boleh ya? Boleh insya-Allah. Oh, dahsyat lah Mat. Tambah tebur boleh. Tambah tebur boleh eh? Kenapa tadi Melin? Dia sabotaj ke Melin? Sabotaj dah. Ha? Air panas kena kaki? Panas kena kaki boy. Mengaju. Tak boleh masuk sungai. Lucu. Alamak. Aku dah tunggu je apa-apa dulu. Tek, nak buat apa Tek? Saya sekarang ni tengah ready to pancing. Mancing? Saya buat sendiri lah, Kaizen. Kaizen? Kita dah ada mata pancing. Oh? Umpan pun dah ada. Umpan dah siap. Umpan? Umpan dah siap. Oh, steady lah. Batu pun ada. Ha? Batu ada? Kita first sekarang ni. Steady. Pancing air, kita pancing. Mantap. Ni tak tutup ni malam tidur. Orang aku kalau buka lampu aku tak boleh tidur Tek. Ni ada ni. Ha? Tutup dia. Mana? Ni tutup dia. Tutup dia. Ni kalau hujan ni macam mana? Ini nanti kita pinjam Badai punya. Ada. Ha? Spare. Tak ada. Aduh. Ha? Tu. Ambil ni. Itu. Ya tu. Okey. Alright. Kau ingat Abang dia nak bagi pinjam kau nampak pokok besar ni? Kan? Ha. Zack. Kau buat apa ni? Ni, kita nak beli batang golek ni. Ha. Kita nak kembang dia. Tapi dia ada kan. Tak, ni Captain. Apa pasal bantai ni ada? Pasal apa? Ada. Pasal ada lubang tengah. Itulah pasal nanti kita tengok. Kenapa ada lubang tengah? Batang ni ini pun space, ini pun ada Tak ni. lubang. Ini pun ada lubang tak? Asal teruk ni? Ini pun ada lubang. Oh insaf. Insaflah wahai umat. Lafazkanlah dua. Yang dipanjang belado tiup. Yang ni tukang tiup. Aku tak tahu bekan apa. Aduh. Abang Fi. Ini belum pernah guna. Belum pernah guna. Ui. Yang ni tukang tiup. Ini special batang ni bukan senang dapat ni. Import USA. Oh USA ya. USA. Ada tilam angin. Oh, lain macam lah ni. Tapi itulah. Pam pula problem. Sahabat kita Faris baru mendarat hari ni. Faris, hujan tak keluar tadi? Ha? Tak hujan, jalan clear ha? Jalan kiri sedap. Sedap ha? Tapi jauh ke dalam. Jauh ke dalam ha? Itu bos syok. Ada adventure.
Oh, pandai potong terung Yes. Oh, nama pun dah Batrong Yeah. Oh, pandai. Trademark lah. Dah trademark Air apa semua. Oh, ni Maggi goreng kot. Dia nak buat Maggi goreng kot. Boleh. Rebus Oh, ikan tengah sabang. Ya. Ha? Ya. Oh, malam-malam cari ikan lah. Ya. Wah, tengok menggeletik ikan dek. Macam ni. Mana ikan mah? Ni. Oh, banyak. Oh, kecil-kecil lah. Macam mana tempat ni, Bat? Okey tak, Bat? Alhamdulillah. Semenjak saya datang ke sini, ini adalah satu pengalaman yang sangat luar biasa dah. Di antara tempat-tempat yang saya pernah datang kat sini, cuacanya bagus, tempat duduk sejuk sangat. Sampai menggigil, sampai tutup. Dulu biasa tikatkan kelambu ni tutup semua sekali. Memang Sejuk lah. Malam dah sejuk lah. Alhamdulillah. Saat pukul 9 tu memang dah sejuk. Oh, sejuk dah. Lepas tu tempat ni pun prasarana dia tu, kemudahan Prasarana. tu semua ada. Ada tandas, ada banyak tempat tandas. Air yang sentiasa mengalir. Kita tengok kenapa lah dibuang air. Punya air sungai tu. Air Ya. sentiasa mengalir. Sentiasa mengalir, Air ya. bersih. InsyaAllah kita boleh datang lagi sini ya. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey. Kevinさん、はい。この連載どうですか？この現在はですね、素晴らしいですよ。夜ははいはいはいとても涼しいです。はいはいはいはリバーもね、いはいとても美しいではい冷たいです。はいはいはいはいぜひ来てください。はいはいはいはい、どうもありがとうございます。